Okay guys, selamat datang ke Vibes. Dan hari ini kita akan main Whisper Challenge. Kau punya titik sangat besar, aku nak menyusul bagi semua satu kampung. Saya punya titik sangat besar. Wow. Actually betul lah, tapi aku tak tahu. Takkan bila. Alright, jom kita mula. Aku pergi ke kedai makan sotong dan sayur. Weh, aku tak faham langsung apa dia cakap. Okay, slowly ya. Slow. Take up slow. Aku pergi ke kedai makan sotong dan sayur. Okay, mula. Bro, aku cakap sekarang juga bro. Aku tak tahu apa benda dia cakap. Ya ke bro, sini saya. Dia punya mulut lah macam buntut. Awas. Cil ya. Lagu best. Okay, cil. Saya pergi ke mamak dan saya suka makan buntut bayam. Saya pergi ke mamak dan saya suka makan buntut bayam. Saya suka pergi. Tak, jangan. Orang lain datang. Buka. Close that. Oh yes. Close that. Yes, sangat close. Hello. Wait. Bagi dia benda ni. Bagi dia. Saya suka pergi mama. Saya suka makan buntut orang. Close. Saya suka pergi mama. Saya suka makan buntut orang. Cakap je. Okay, last. Betul lagi. Saya suka pergi mama. Saya suka makan buntut orang. Okay. That's it. Okay. All the best. Captain Jack Sparrow. Jack Sparrow. Dia tak tahu lah dia. Ni apa ni? Topi ni. Ingat dia apa? Captain Hidung. Okay. Captain Hidung. Saya suka pergi mama. Saya suka makan mulut orang. Apa benda ni? Makan mulut orang. Saya mama. Saya suka pergi mama. Saya suka makan mulut orang. Tengok muka dia. Dia tak tahu langsung. Okay. Saya suka pergi mama. Itu saya dengar. Captain Hidung. Saya baik kau tak dengar. Guess. Okay, saya suka pergi mama. Saya suka makan nasi goreng. Nasi Okay, close. Close. Okay, kind of close. Okay, saya siap. Okay, apa you dengar? Saya suka pergi mama. Saya suka makan mulut orang. Okay, apa you dengar? Saya suka pergi mama. Saya suka makan buntut orang. Apa kau punya? Saya suka pergi baba. Saya suka makan buntut bayam. Apa dia cakap? Ayat sebenarnya saya suka pergi kedai makan sotong dan sayur. Tak ada mama, tak ada bayam. Ada mama. Kau pergi sotong bayam, brother. Tak. Ni sebab kau. All because of you. Tak, dia punya mulut. Makan sotong sayur bro, bukan buntut bayam bro. Sotong sayur mana, buntut bayam mana? Saya mau tengok hidung Hamlin. Lagi sekali. Saya mau tengok hidung Hamlin. Okay. What? Saya tak dengar apa pun. Saya suka tengok hidung Hamlin. Okay. Okay ke? Okay. Lagi satu. Lagi satu. Saya suka tengok hidung Hamlin. Okay. Cepat masuk boleh tak? Only easy. Cepat masuk boleh tak? Cepat masuklah. Gemuk. Bro, chill. Ini bukan makanan. What are you doing? Bro, what? Saya suka tengok hidung Hamlin. Saya suka tengok hidung Hamlin. Okay. Apa aku dengar memang gila lah. Apa aku dengar? Saya suka jilat hidung Hamlin. Saya suka jilat hidung Hamlin. Bro, go and kiss him, bro. Cium lah. Pukul dia mau. Tak ada dua kali. Mesti cakap. Apa yang aku dengar? Okay. Saya suka jilat lubang nenek. Oh!
Itu yang aku dengar. Itu yang aku dengar. Tak close langsung bro. Aku cakap saya suka jilat hidung yang melek. Bro, apa yang dengar bro? Apa yang cakap? Saya suka tengok hidung Himalayan. Oh tengok bukan Lagu Ustaz ya. Saya suka tengok hidung yang belen. Ya. Apa yang cakap? Saya suka tengok hidung ambulans. Sebab you. Tadi kan sebab you botot, sekarang pun sebab you jilat. Saya tak faham bro. Kenapa bro macam ni? I'm sorry to all the nenes. Hai guys, sekarang ni ayat saya. Walaupun saya susah hati nak cakap ni kan, I have to say, Vibes adalah YouTuber yang paling cringe. Vibes adalah YouTuber yang paling cringe. Apa kau cakap tadi? Saya lupa. Tadi saya pun lupa bro. Okay. Vibes adalah YouTube group yang paling lemah. Oh, brother, where are you watching there? Watch me. Ya. Vibes adalah YouTube group yang paling lemah. Huh? Okay. Brother, tak achieve bro. You come here like want kiss me, you know? Yeah. You What the fuck? Dari tadi dia tak tahu lah. Saya cakap. Wait, saya dah baca mulut dia. Very close nak சொன்னது. No. Raj, why you coming here, Raj? Apa tu? What? Duduk kat sini. Oh shit. There's levels, you know, to being on road. Wait, it should be Ragu. Ragu, come in. Itu Dia cakap 3, 2, 1 lah. Calm down, okay ya. Vibes adalah YouTube group yang lemah. Sekali lagi. Vibes adalah YouTube group yang lemah. Cepat bro. Jangan salah bro. Vibes? Bro, what the hell is going on here? Awak buat apa sekarang? Tak, aku cakap mulut dia buka besar Tak. sikit. Ini Paypon ke? Tak. Mulut paycon ke apa bro? Pekon. Tengok. Round ni aku spot on. Let's go. Vibes adalah sebujur nasi lemak. Ragu, apa ni sebutur Ragu? Apa aku dengar? Siapa sekarang tambah imbuhan semua? Apa aku dengar? Okay. Vibes si buto suka nasi lemak. Itu apa aku dengar? Betul ke itu yang you cakap? Saya cakap vibes ialah sebujur nasi lemak. Sebujur apa dia korang cakap? Sebujur tu apa bro? Apa sebujur? Apa yang cakap? Vibes adalah YouTube group yang lemah. Baguslah bro. Apa yang cakap? Bagus. Okay, saya cakap Vibes adalah YouTube group yang lemah. Yay! Alright! No. Brother, Brother chill. Ada orang buat silapan. I follow him lah. Dia buat kesilapan. Siapa? I'm sorry guys. I'm sorry. Tapi Vibes adalah YouTuber yang sangat cringe. Arkem suka jilat anjing liar. Arkem suka jilat anjing liar. Wah, aku sumpah round ni aku akan tolong korang. Tolong Aku tak akan screw up lagi. Aku fokus apa? Percim dia. Arkem suka jilat anjing liar. Boleh dengar. Arkem suka. Slow. You chill, slow. Okay. Slow. Okay. Tak, dia tak makan lagi itu. Arkem suka jilat. Brother, apa benda dia buat ni? Okay. Chill. Arkem suka jilat anjing liar. Okay, ready boys. Sorry guys. Ini apa aku dengar je. Okay, ready? Apa dengar? Tak. Dia chill sikit kasih chill. Belum lagi. Saya belum on pun tu. Oh. Saya suka jilat anjing gila. Saya suka jilat anjing gila. Okay. Boleh. Boleh tak? Cepatlah panjang. Panjang. Berapa tu? Dia macam pakai bra. Dia suka jilat anjing. Dia suka Jilat jilat sensasi. anjing. Okay, dah. Okay. Keluarkan Raj phone. suka jilat anjing.
Betul kan Raj? Suka anjing. Apa? Raj suka jilat anjing. Okay. Wow, okay. Apa yang saya cakap? Dia suka jilat anjing. Okay, dia suka jilat anjing. Saya suka jilat anjing gila. Okay, Raj. Arkim suka jilat anjing liar. Oi! Tapi he get it back, no. Got Get it back. it back. Saya cakap Arkim suka jilat anjing liar. Sama lah. Susah menang tak? Oh, tak menang. Bro, ini bukan Raj Arkim sama saja Bro, kan? Ni tak ada markah. Tak, ini semangat. saya menang. Tak ada markah bro. Apa lu saya menang? Konten sasi banyak cringe, adik sasi banyak kecil. Sekali lagi bro. Okay. Slow. Konten sasi banyak cringe, adik sasi banyak kecil. Dah. Aku tak boleh buat apa. Dah cakap 2 kali. Sorry bro. Sorry. Sekali lagi tak boleh ya? Tak boleh. Good luck. All the best. Bro, cakap ayat yang sangat positif. Saya suka Apa benda ni bodoh? Aku tak cakap tu Okey, yang saya tahu ini mesti salah. Saya suka Brother, aku punya ayat panjang gila. Itu je. Short sangat dibuat. Panjang ni bodoh guys. Terotak. Jangan ketawa bro. Apa yang berlaku? Saya minta maaf Sasi. Saya pun minta Saya minta maaf Vibes. Saya minta maaf semua viewers. Saya minta maaf. Saya minta maaf globally. Saya suka. Kenapa? Salah ya? Saya suka. Kenapa you nyanyi Sasi? Kenapa you nyanyi bro? Tak. You happy ke? Saya tak nak dia guess apa yang saya cakap. aku suka Bro, Brother, apa aku cakap? Tak. itu yang aku dengar. Cakap lagi sekali. Okay, next sekali. Aku suka bro. Bila Ada je? logik ke bro? Bila je? Ada logik ke aku bro? dengar tu. Ada logik ke bro? Okay lah. Okay. Tak boleh. Dah. Apa? Keluar. Apa you dah cheating ke? Satu kali 2 kali cukup. Sorry. Keluar 3 kali. Apa kapten? Saya kena dengar. Aku dah marah. Cakap je. Apa you dengar you cakap je. Aku suka konten. Last. You suka saya tahu. Ya. Cakap apa yang cakap bro? Apa you cakap? aku suka Oh my Brother. What the f***? itu aku dengar. I swear. Sasi apa Sasi cakap? Saya suka kau. Why you add? Dia tambah garam. Dia tambah garam. Okay. Apa kamu cakap? Ya, apa you cakap? Saya suka Saya cakap konten Sasi banyak cringe, adik Sasi banyak kecil. Dia dapat, saya suka. Sorry cikgu. Saya Sekejap. Aku tak cakap kau Sasi. Kau rosakkan lah. Apa dia? Aku tak rasa kau tak garam bro. tak, sekarang saya tak faham. Saya tak faham satu benda pula. Kau jawab. Okay, ya. Apa saya buat salah kepada kau? Tak. Itu game Sasi, itu game. Apa saya buat salah? Konten Sasi mana lawak. Ya. Itu yang apa aku cakap sebenarnya. Hari tu pun, video tu pun dia cakap saya. Dia tanya apa yang kebaikan Sasi, dia cakap tak ada. Apa saya buat? Korang kena 1v1 Dah Sasi. Lah, 1v1 Ingat lah. Sasi, aku cakap 1v1. Either you orang gaduh atau cium. Ah. Tu je. Guys, cakap kat komen korang nak siapa menang. Bye guys. Video kita dah berakhir sekarang. Jumpa korang kat video seterusnya. Korang tolong komen siapa V1, 1v1 Brian dengan Sasi, siapa nak menang. Let's go. And lagi pun get us to 5k subscribers, okay? 5k subscribers. 5k subscribers. Tak lepas 5k, mula akan jadi maker. Let's go. Yes.